mengadaptasi pelbagai teknologi hijau pada bangunan ini, adakah bangunan ini pernah memenangi sebarang anugerah di peringkat tempatan ataupun luar negara? Bangunan ini telah mengenai beberapa anugerah dan penginteratuan. Salah satu daripadanya ialah anugerah inisiatif hijau Putrajaya yang akan menangi pada tahun 2021. Selain daripada itu, peringkat antarabangsa, bangunan ini telah menangi anugerah International Asia Pacific Awards pada tahun 2013 dan tahun 2017 untuk kategori architecture dan pembinaan bangunan. Selain daripada itu, bangunan ini diiktiraf dari segi kelestariannya dalam untuk persijilan Green Building Index GBI. Bagaimana pihak pengurusan menilai prestasi bangunan ini dari sudut keberkesanan, kelestarian dan juga kepuasan penghuninya ataupun end user? Dalam portfolio Lembaga Kampung Haji, bangunan ini adalah bangunan yang terbaik dari segi kelestarian, dari segi kepuasan penghuni dan dari segi penjimatan tenaga. Dari segi kepuasan penghuni oleh kerana design, keluasan dan juga natural light. Feature bangunan ini, penghuni bangunan ini sejak dihuni, sejak dibuka, mereka menzahirkan kepuasan dengan berkata bahawa bangunan ini ada 3 elemen yang luar biasa berbanding dengan bangunan lain, iaitu bangunan ini terasa luas, terasa nyaman dan tenang, dan selain itu oleh kerana ada landscape dan keluasan bangunan natural light itu menjadikan bangunan ini terasa sejuk. So antara yang terbaik yang dibawa oleh bangunan. Kompleks ini juga mengintegrasikan kawasan terbuka ataupun open space yang membolehkan interaksi sosial di antara pengunjung dan kaki tangan. Terdapat juga ruang courtyard yang menggalakkan aliran udara dan pencahayaan semula jadi, menjadikan pengalaman di dalam bangunan ini sungguh menyenangkan. Kompleks Islam Putrajaya ini boleh dilihat sebagai antara aset yang berjaya diuruskan dengan baik oleh pihak TH. Jadi persoalan saya, adakah di masa hadapan pihak pengurusan akan menggunakan Kompleks Islam Putrajaya ini sebagai model ataupun tanda aras untuk pembinaan aset ataupun hartanah di masa hadapan? Mestinya Kompleks Islam Putrajaya ini akan menjadi model dan penanda aras untuk pembinaan hartanah dan aset-aset pada masa akan datang. Pengurusan akan menggunakan pengalaman bangunan ini, terutamanya dari segi adaptasi teknologi terkini dan sistem yang bijak bagi penjimatan tenaga dan juga elemen-elemen yang memberikan keselesaan pada kadar optimum kepada penghuni. Penjimatan setahun yang banyak, sekurang-kurangnya 2 juta telah kami terima atau kami experience sejak bangunan ini ditubuhkan. Jadi ianya akan menjadi satu penanda aras dan model untuk masa-masa akan datang. Kompleks Islam Putrajaya tidak hanya memukau dari segi keindahan seni binanya yang menggabungkan elemen tradisional Islam dengan teknologi moden, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pentadbiran yang memudahkan perkhidmatan kepada masyarakat. Reka bina yang menampilkan konsep cahaya, ketulusan dan juga dinamik disempurnakan dengan penggunaan elemen Islamic trellis dan juga kanopi, melambangkan keagungan dan kemajuan Islam dalam era moden.
pelbagai anugerah. Ia akan terus ditegur sebagai bercu tanda yang menggabungkan fungsi dan seni bina yang estetik, sekaligus menjadi lambang pembangunan Islam yang moden berteknologi tinggi di Malaysia. Inilah keunggulan sebuah estetika metal.